Adakah saya normal sebab saya nampak jin dan syaitan dan hantu? Tapi saya dah takut. Dah takut sudah. Dia jin lain, syaitan lain. Malam ni mengaji. Jin ni makhluk, syaitan bukan makhluk. Syaitan sifat. Nampak? Syaitan ni man syatana minal jinni wal insi. Orang yang perangai ni sangat jahat, sama ada jenis jin atau jenis manusia. Itu syaitan. Sebab tu dalam kita Doremi atau P macam syaitan, dia kata mak ni sepupang. Manusia rupanya manusia dia juga syaitan. Faham? Sokong apa? Tak ada dulu siapa-siapa. Betul dah. Tak ada dulu siapa. Okey. Dan barang salah tetap salah. Mu raja ke, mu kerajaan ke, menteri ke, rakyat ke, orang miskin kaya tak ada peduli. Okey? Kalau kita beza-beza jadi orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kalau atas-atas molek belaka, rakyat tak molek belaka. Jangan gitu. Jadi dia kata dia boleh nampak jin. Boleh nampak jin. Manusia tidak nampak jin. Nampak? Manusia tidak nampak jin. Di akhirat jin tak nampak manusia, manusia nampak jin. Di dunia Allah janji dah manusia tidak nampak jin. Melainkan tasyabuh. Atas ngupa. Bila ngupa makhluk boleh nampak. Okey? Itu pandangan ulama. Kita tidak ulama. Tolong khabar. Okey? Jin ni dia ngupa. Dia ngupa atas rupa apa benda. Boleh nampak. Bila tu? Biiznillah, dengan izin Allah. Sebab tu kadang-kadang jin ni dia duduk atas rupa binatang. Nampak? Antaranya anjing. Ada jin atas rupa anjing. Dan ada jin atas rupa ular. Sebab tu Nabi pesan, kalau ular masuk dalam rumah, jangan katok. Malaikat selepas musuruh dia tubik 3 kali. Tak tubik, baru boleh katok. Kerana apa? Kerana kemungkinan dia jin. Boleh jadi jin Islam, boleh jadi jin kafir. Kalau jin Islam, jadi kita bunuh saudara kita sendiri. Kalau jin kafir, puas hati kita katok. Faham lagi? Tak? Kalau binatang pun tak ada masalah lah. Sebab binatang yang memudaratkan kan sunat kita bunuh. Tapi suruh dia tubik dulu. Kerana pernah seorang tu masuk ular hitam dalam rumah dia, dia terus pukul dan mati. Bila mati jadi laki-laki. Datang khabar ke Nabi, jin Islam meninggal dunia. Jadi lepas pada tu Nabi pesan, kalau ada ular dalam rumah, khabar ke dia, keluar daripada rumah aku. Dalam hadis, ukhruj min baiti, keluar dari rumah aku. Nampak? Tapi tak Kota Baru ni jin tak erti, jin ular tu tak erti cakap Arab. Ni cakap Kota Baru. Nampak? Kaku ukhruj min baiti, senyap je ular. Ukhruj min baiti, senyap je ular. Keluar daripada rumahku. Tak faham juga. Tubik. Ada? Jadi 3 kali suruh, kali dia keluar juga, maka bukan jin Islam. Sama ada jin kafir yang jahat ataupun ular sungguh. Itu cara dia. Sebab tu dari hadis ni ulama kata tidak salah bercakap dengan binatang. Hari tu kita pergi di Sabak, Kubang Keriang. Okey, patah Sabak. Kita tengah-tengah duduk tepi parit tu, mari ropuang. Dia cakap cakap dia kata, pergi duana daripada dalam, tak balik 3-4 hari, balik hari ni baru balik. Jalan nyemung ni. Kita ingat cakap dengan anak dia, dia kucing. Kucing tu dia dukung. Rupanya dia cakap kucing tu pergi duana 3 hari tak balik. Baru balik kucing tu. Dia cakap tak ada salah. Okey, tak ada salah.